Kedua ialah membaca bismillah. Oh, bismillah. Sama ada perlahan atau kuat. Di mana sebahagian ulama memilih membaca dengan kuat. Ya. Dan itu standard dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Baca kuatlah. Kerana memang ada hadis-hadis Nabi SAW membaca bismillah dengan kuat. Jadi yang kita dah amal tu alhamdulillah lah, selari dengan mazhab Syafi'i dan insya-Allah selari juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis dalam bab ni yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Sunan Darqutni ada, Ibnu Khuzaimah ada, daripada beberapa sahabat Nabi SAW, ya. Daripada Ali Al-Khattan dia ada sebut antara hadis yang disahihkan oleh Nawawi dalam Khulasatul Ahkam. Bukan Ali bin Abi Talib, ya. Ali Al-Khattan namanya. Di mana katanya kana Nabi yajhar fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Nabi SAW membaca dengan jahar dalam sembahyang fardu bismillahirrahmanirrahim. Baca kuatlah. Dan kata Nawawi dalam buku itu, hadis ini fi qismi sahih. Ini hadis sahih. Ya. Dan ada lagi lah beberapa riwayat yang lain, ya. Ibnu Umar dalam athar dia kata sallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa kanu yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Aku semayang belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar dan belakang Umar. Mereka membaca bismillah dengan jahar. Ya. Dan ada lagi lah beberapa hadis yang lain dan disahihkanlah oleh sebagian ulama hadis termasuk Nawawi. Sebab tu dalam bab ni Nawawi dia tak lari daripada mazhab Syafi'i. Dia kekal mengatakan bahawa sunnah membaca bismillah itu dengan kuat. Nawawi ni tuan-tuan dalam banyak isu dia lari ataupun dia tak sokonglah mazhab Syafi'i ada. Saya ingat ada beberapa belas fatwa dia yang dihimpunkan oleh ulama kita. Ada orang buat master pendapat Nawawi yang berbeza dengan mazhab Syafi'i. Ya. Tapi dalam bab ni dia stay. Dia kata baca dengan kuat. Ya. Sebagian ulama lagi dia kata baca perlahan. Ya. Dan itu yang dipegang dalam mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah. Dan kata Qardawi tuan-tuan dalam buku fiqh semayang dia itu ada pendapat sebagian ulama kerana ada hadis Nabi baca dengan kuat dan ada hadis Nabi tak baca. Dia menggabungkan kedua-duanya. Ada hadis Nabi tak baca. Sebab tu kalau Maliki baca bismillah tak sunat. Bahkan sebagian memakruhkan. Memang ada hadis Nabi tak baca bismillah. Sahabatlah kata Nabi tak baca bismillah. Ya. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik. Apa dia kata? Dia kata salaitu khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Ma sami'tu ahadan minhum yaftatihu as-salah bi bismillahirrahmanirrahim. Aku sembahyang belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman. Depa tak mulakan sembahyang dengan bismillah pun. Hatta Aisyah pun dalam Sahih Muslim dia kata Nabi SAW, masa Muslim tak saya membuka sembahyangnya kerana Nabi yaftatihu as-salah bi takbiratul ihram wa bilhamdulillahirabbil alamin. Mana ada sebut bismillah. Dan ada lagi lah hadis-hadis yang lain. Dia guna hadis kursi di mana Nabi kata Allah Taala berfirman qasamtu shalah baini wa abdi qismatain. Aku bahagikan Fatihah ni antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagi dan Nabi kata alhamdulillahirabbil alamin. Nabi tak baca bismillah. Ya. Jadi ada yang baca bismillah, ada yang tak baca bismillah. Ya. Jadi dia menggabungkan kedua-duanya. Dia kata Nabi baca ataupun sahabat pun baca, tapi sir lah. Ya. Dan sebahagian ulama pilih kita boleh baca dua-dua. Banyak kita baca sir, jarang-jarang kita baca jahar. Itu yang dipilih oleh Qardawi lah dalam buku fiqh dia. Walaupun kita tak buat itu, tak apalah kan. Tapi ini maklumat tambahan lah kepada tuan-tuan. Dan Qardawi menukilkan ulama-ulama yang menyokong pendapat itu, antaranya dalam konteks mazhab Syafi'i sendiri Al-Imam As-San'ani. Tak tahu lah tuan-tuan biasa dengar atau tidak. Mana tadi? Jadi Qardawi dia kolek pendapat San'ani ini, di mana kata beliau kerana Nabi yajhar taratan wa yusiru taratan. Nabi ni sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan nanah yang ada termasuk yang marfu' memang Nabi lah. Nabi cakap, Nabi buat ke apa. Dan juga amalan para sahabat sebenarnya dua-dua tu sabit. Baik jahar, baik sir. Katanya Nabi ni sebahagian waktu dia jahar, sebahagian waktu dia sir. Dia tak ada jahar all the time.
ataupun sit all the time. Dah ada nah dua-dua. Dan Qurtubi juga petik pendapat Al-Imam Ibn Qayyim pun sama, di mana dia kata Nabi baca jahar dan sir secara bersilih ganti. Cuma mengikut kajian beliau, Nabi banyak sir berbanding jahar. Jadi isu ni dia open sebenarnya. Dia dibahaskan dalam fiqh dan ada beberapa pendapat itu. Jadi kalau kita buat jahar all the time pun tak ada masalah. Itulah kata mazhab Syafi'i. Macam yang kita duk buat lah ya. Orang buat sir all the time pun macam boleh. Dalam konteks sunnah juga. Ada sandarannya juga. Atau kalau kita nak buat bersilih ganti pun termasuklah konteks sunnah juga. Dan ketiga-tiga pendapat tu ada dalam syaruk ya.